Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari kita buat kuda-kuda paling senang sangat-sangat. Coklat pistachio badam. Kita pakai badam. Ini paling senang, sedap guys. Korang kena cuba. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Free je semua tu. Untuk berterima kasih lah bagi saya. So, tak adalah ketinggalan saya punya video. Ni coklat badam yang dah cincang saya beli. So, kita pakai 500 gram, 250 gram, 250 gram saya bakar dulu. Saya tak nak campur. So, ni kita bakar dulu dengan oven. Kalau tak ada oven, boleh bakar atas dapur tau. Korang bakar atas dapur. Sampai dia jangan hangus sangat. Kita nak bagi dia masak, tak nak dia lemau dan tak lama dekat luar. Okey? Kenalah masak benda ni. Bagi dia rangup macam tu. So, ni saya pakai suhu 150 darjah Celsius selama 10 minit. 5 minit saya keluarkan dan saya gaulkan dia macam ni. Dan lepas tu, saya biarkan balik sampailah 10 minit. Kalau masak dekat atas dapur, 10 minit tu korang gaul. Janganlah tinggal. Nanti hitam gerseng. Kita cuma nak bagi dia masak saja, tak nak bagi dia lemau dekat luar dan boleh dimakan. Kalau makan macam tu, korang masuk je terus dalam coklat, nanti dia akan lemau dan tak rangup. Okey, tu fungsi kita bakar dia. So, bakarlah. Saya pakai oven. Kalau tak ada oven, pakai dapur. Masak saja, goreng, kering. So, ni dah 10 minit kita keluarkan lah. And then, saya akan masak lagi 250 gram sebab kita nak buat dua, satu coklat dan satu lagi coklat pistachio. Okey, so ni kita masukkan air separuh dan masukkan kalau korang ada stainless steel atau pinggan yang mudah tak pecah kalau kena panas, masukkan macam ni. Masukkan air sikit je, panaskan mendidih dan mendidih barulah masuk coklat bar korang atau coklat coin. Saya masuk 100 gram dan saya masukkan cocoa butter ni sedikit sahaja dalam satu sudu kecil macam tu, satu sudu teh macam tu atau setengah sudu makan. Cocoa butter ni untuk mencairkan coklat dan menyejukkan coklat. Itu fungsi dia. Kalau korang pakai dia cepat cair kan dekat panas dan dia cepat mengeras kalau korang masuk ke peti dan boleh letak tanpa letak peti ais dengan suhu bilik. So, ni saya masukkan pewarna dan perasa pistachio. So, memang akan rasa hilang coklat putih tu, dia akan rasa pistachio. Macam tu lah. Dekat kedai kek dia ada jual. Pewarna siap dengan perasa pistachio. So, memang akan bau pistachio dia. Rasa dan bau dia tak terlampau strong. Memang light je. So, ni kita gaulkan dia sampai semua rata. Cocoa butter tu pun pastikan dah cair. Kalau korang beli cocoa butter tu banyak, memang banyak pun kalau dekat kedai kek, korang boleh simpan dia bertahun-tahun sampailah raya seterusnya begitu. Okey, jangan risau beli untuk cocoa butter, tak rugi apa pun. Dan korang boleh buat. Okey, coklat. Ni saya pakai coklat coin. Kalau korang pakai coklat coin lagi sedap daripada coklat putih bar tu. So, saya masuk juga cocoa butter setengah sudu makan atau satu sudu teh. Masukkan sedikit. Coklat ni saya letak 100 gram juga. 100 gram coklat putih dan 100 gram coklat. So, gaulkan dia sampailah semuanya cair. Kalau korang malas nak gaulkan dekat sini, korang boleh panaskan dekat oven sekejap kot. Tapi better korang buat macam ni lah. Lebih selamat dan terjaga coklat korang. Dah semuanya siap, korang bolehlah masuk sikit demi sikit korang punya coklat badam ni. Gaulkan dia. Okey. Masukkan dia. Kalau korang tengok saya buat ni, nampak je penuh tapi ngam-ngam je saya punya mangkuk ni. Okay. Don't worry kalau korang buat terlampau perlahan, dia tak akan mengeras lagi sebab dia tak sejuk lagi. Okay. Gaul-gaulkan dia dan kita buat yang coklat pula. Okay. Ni coklat. Ni masih suam coklat ni. Dia masih cair. Tapi boleh, masih suam. Boleh je masuk masa suam. Cuma dia tak keras lah. Nanti korang gaul, lama-lama dia sejuk. Okey. So, ni coklat juga. Masuk sikit demi sikit. Yang pastinya coklat
Okey, so korang gaul-gaul semua dah rata, semua dah dicampurkan. Korang bolehlah letak dalam cup boleh. Ataupun macam saya buat. Yang paling korang, kalau yang paling yang malas-malas tu, korang boleh buat macam saya buat. Gaul-gaulkan dulu, macam dah semua serata, macam nak memekat tu. Barulah korang letakkan kertas minyak, letak macam ni. Nak buat lepih-lepih boleh, nak buat tebal-tebal pun boleh. Benda ni buat lepih-lepih lah sedap. Percayalah cakap saya, benda ni kalau korang makan, dia macam tak boleh stop. Memang tak boleh stop. Dah letak ni, kita letak coklat pula. Kita gabungkan coklat macam ni. Jangan risau, bila dah sejuk, dia akan melekat. Dia akan melekat. Okay, korang boleh tengok saya buat macam ni. Kalau dekat cup pun boleh, korang letak sebelah coklat, sebelah pistachio. Tapi kalau korang buat dekat cup, dia dapat lebih banyak berbanding yang saya buat ni. Kalau saya buat macam ni, dia dapat kuantiti yang sedikit lah, tapi banyak besar. Macam itu. And benda ni, korang masuk peti dia sekejap je, dia sejuk. 5 minit pun tak sampai dia dah sejuk. Sebab kita pakai cocoa butter. Itu fungsi cocoa butter lah. Tapi kalau korang letak kat luar, suhu bilik, dia takkan cair. Tapi terlampau panas, dia akan cair lah. Coklat, biasalah, semua sama je macam tu. Kalau terlampau panas, dia akan cair. Okey, ni hasilnya, kita masuk peti. Ni tak sampai 5 minit, dah siap. So, dah siap. Korang masuklah yang next. Masuk peti lah, untuk korang nak sejukkan dia. Masuk peti sekejap tau. So, bila dah masuk peti, keluarkan lah. Tak sampai 5 minit dia dah keras. Sekejap sahaja. Itulah fungsi cocoa butter. And then korang buat lagi sampailah habis. Dia kira macam peti tu jadikan oven sekejap untuk dia beku. And then kalau korang nak bagi dia tahan lama, biar masuk peti lah. And dah masuk peti, masa raya tu korang keluar lah. Dia boleh tahan lama dengan suhu bilik. Tak ada masalah. Kalau korang pakai cocoa butter. Kalau tak pakai cocoa butter, dia ikut pada ketahanan coklat yang korang cair itulah. Dia tak berapa nak cepat keras dan dia mudah cair. Begitu. So guys, selamat mencuba buat kuih raya ni atau kudap-kudap raya yang paling senang dan sedap. Selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.